Kamera ni memang boleh record dan kita boleh tengok gambar video dia dalam telefon kita kat mana-mana pun kita berada. Dan dia ada 3 kamera sekaligus yang mana boleh rakam 3 tempat berbeza secara serentak. Yang ni rakam belah kiri, yang ni rakam belah kanan dan yang tengah ni rakam belah tengah. Yang satu lagi ni bukan kamera, yang ni sensor. Untuk kamera yang bahagian bawah ni, dia boleh ikut pergerakan. Kalau ada motion, dia akan ikut pergerakan secara automatik. Dia boleh rotate 360 darjah, pusing habis sampai ke belakang. Sorry, 270 darjah. Dan dia boleh tengok bawah 90 darjah, atas 90 darjah. Untuk dua lagi kamera dekat atas ni, kita setting dia secara manual. Kita boleh gerakkan dia, pusing juga 360 dan boleh pusing dia lagi 180 darjah. Jadi nak tengok belakang boleh, nak tengok depan pun boleh. Sama juga belah ni. Boleh letak dekat luar rumah. Yang ni dia boleh kena hujan, dia boleh kena panas. Pada bahagian hadapan dia, dia ada mikrofon. And then bahagian belakang pula, dia ada speaker. Jadi kamera ni, dia boleh komunikasi dua hala. Boleh bercakap-cakap daripada jauh. Kamera dekat Malaysia, kita dekat Indonesia pun, kita boleh tengok gambar video daripada jauh. Dan yang ni dia pakai power supply tau. Kita akan dapat kamera, kita akan dapat dia punya power supply. Kita akan dapat memory card 64GB. Dan juga warranty. Waktu malam pula, dia ada night vision. Dan juga dia ada LED spotlight yang cukup terang. Dia ada 2 antena dekat atas ni, sambungan dia ada yang guna wifi, ada yang guna SIM card. Kalau kat rumah dah ada wifi, boleh dapatkan kamera ni model wifi. Tapi kalau nak pasang dekat kedai, nak pasang dekat kebun, tak ada wifi, boleh dapatkan model SIM card. SIM card beli sendiri, top up data internet, masukkan ke dalam kamera, nanti boleh tengok daripada jauh juga. Dia tak ada model yang wifi dengan SIM card sekaligus. Wifi saja, SIM card saja. So guys, siapa yang nak cari kamera untuk jaga rumah dia, guys boleh dapatkan kamera ni. Link ada saya sediakan, boleh tekan dan order sekarang.